Okey kak, bagi saya jus delima tu. Okey, Dek. Okey. Guna delima fresh Ya ke, Dek? Kita ada yang fresh-fresh. Kira kita tak tambah air. Kita memang fresh dari buah. Original pati buah Original pati buah. Okey. Dia untuk satu cup berapa biji tak? Kita satu kad 2 biji, Dek. Kalau buah ada 5, kita ikut saiz. Oh. Okey. Okey, jus delima ni harga dia satu kad RM15. Akan dapat full lah. Original tanpa air. Okey, ni limau madu. Akan dapat 2 biji. Sebab limau madu ni kita tak beli dari Malaysia. Sebab apa? Buah dia akan masam. Tapi kita orang ambil dari Indonesia. Memang akan dapat 2 biji. Air dia pun akan penuh 1 cup juga. Okey. Untuk limau madu harga berapa kak? Limau madu satu cup harga dia RM10. Akan dapat portion pun penuh juga. Tanpa air. Fresh juice orange. Kita pakai 3 biji Okey. Fresh juice 3 biji. Harga dia RM8 sahaja. Alright. Kami start meniaga daripada pukul 3.30 petang sampai 6.30 petang. Kalau kata customer ramai lagi, kami lajaklah sampai pukul 7. Kalau belah malam, kami akan meniaga dekat area Padang Serai, dekat berhampiran Simat. Padang Serai berhadapan dengan Momoyo.